Assalamualaikum semua. Jom kita masak puyuh percik merah. Kisar bawang merah, bawang putih, serai halia. Perap puyuh dengan garam dan kunyit. Tambah cili kisar ke dalam bahan kisar tadi. Bakar puyuh yang telah diperap dalam air fryer. Tumis bahan kisar. Masukkan asam keping. Tumis sehingga pecah minyak. Masukkan 1 kotak santan. Sedikit air. Masukkan gula, garam dan perasa. Masukkan puyuh yang telah dibakar, gaul rata. Biarkan kuah sedikit pekat. Siap.